Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wasubhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillahil karimil a'la, alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, wa an'ama 'ala 'ibadihi al-mu'minina bi farhati 'Eidil Adha. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, akramul khalqi 'ala rabbih wa atqa. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi a'immatal huda wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa kunu ma'asy syuhada'i was-siddiqin wal mujahidin fi sabilillah bidinil islamil matin. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, siapakah orang beriman itu? Kita lah. Jadi kita ni menjadi orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala seru kita, rakyat ke kita, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa? Kata alim ulama, at-taqwa hahuna. At-taqwa itu di sini, di hati kita, iaitu kita jaga diri kita. Kita tengok nak buat sekara tu, ni dapat pahala ke dapat dosa? Kita nak cari rezeki kepada anak kita, kita tanya rezeki yang kita cari itu dapat pahala ke dapat dosa? Kita nak buat sesekara, kita pergi telefon, kita nak tengok telefon kita tanya diri kita, apa yang kita buat ini dapat pahala ke dapat dosa? Jadi Aidil Adha ini mengajar kepada kita, ittaqullah haqqa tuqatih, supaya kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maknanya kita jaga sungguh-sungguh. Tak adalah kita buat sekadar-sekadar. Masa kita budak dulu, kita cara pahala dosa. Apabila kita berumur 15 tahun masuk akhir balik, sehingga sekarang umur 40 tahun, kita tak mikir pasal dosa. Kita kata tak apalah, beres. Dapat pahala ke, dapat dosa ke, aku tak kira. Asalkan aku boleh makan, boleh hidup, boleh tidur, boleh kerja, boleh apa-apa, tak apa. Tak mikir pasal pahala dosa, maka tidak menjadikan diri kita ittaqullah haqqa tuqatih. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala pesan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan kita mati kecuali kita dapat mengucap dengan kalimah la ilaha illallah, iaitu mati dengan muslim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa dia mengucap kalimah la ilaha illallah ketika dia nak mati, maka dia akan dapat masuk syurga. Maka alim ulama zaman sekarang, ataupun disebut alim ulama contemporary,
Dia sebut, apa makna hadis ni? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Artinya lah mana pun, kalau dia kita mati dengan kalimah la ilaha illallah, nescaya kita akan Allah ngejah lah mana pun masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba Allah yang ketika berada di padang mahsyar nak nimba dah masa tu, ketika itu dosa dia terlalu banyak sungguh dosa dia. Mari pula pasangan dia, bini dia kata, ya Allah, abang aku ni tak rajin royak kat aku supaya tutup aurat. Abang aku tak rajin royak kat aku supaya semaya, jaga lepas semaya. Abang aku tak rajin royak supaya aku ni jaga maruah. Abang aku tak rajin royak aku supaya jaga mulut. Ya Allah, bagilah dia dosa. Biaya tanggung dosa. Mari pula anak kita. Anak kita kata, ya Allah, abah aku, ayah aku tak rajin suruh aku, paksa aku semaya. Tak rajin suruh aku, paksa aku buat amal kebaikan. Tak rajin cerita kat aku tentang sedekah. Tak rajin cerita kat aku tentang pentingnya semaya di masjid. Ambil dosa aku. Supaya ayah aku ni terima berlaku dosa. Maka ketika itu, mari pula sahabat-sahabat dia, jiran dia. Ni ya Allah, tak rajin ni, tak rajin ajak ni. Duk berjiran, tak rajin suruh mari masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala beri dia dosa banyak. Banyak sangat-sangat. Dosa dia sendiri, dosa orang lain lagi. Bankruptcy. Mana dia muflis. Tak ada ke sekarang. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala buat mari satu syafaat yang sangat mulia. Nama dia was-sawmu li wa ana ujzi bi. Katanya Allah Subhanahu wa taala, puasa ni hak aku. Kau aku nak beri banyak mana apa? Maka ketika itu, separuh daripada pahala dosa, separuh daripada pahala puasa tadi, Allah kata ambil, bayar belaka hutang-hutang. Bayar belaka semua ni. Hak dosa-dosa ni bayar belaka. Habis bayar belaka, tinggal separuh lagi. Dia kata ambil pahala ini, mu boleh masuk syurga aku. Maka ketika itu pahalah kita bahawasanya, kalau lah mana pun kita kena ngejah biar kita mati dengan kalimah la ilaha illallah. Maka hari ini Ustaz nak suruh semua menyebut la ilaha illallah. Sebut derah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kita juga bersyahadah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita kena berasa beruntung. Kerana lahirnya kita dengan kalimah la ilaha illallah. Lahirnya kita dengan ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mana kita keluar daripada perut mak kita, maka terus ayah kita akan menazankan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sehingga habis, maka ketahuilah bahawasanya kita di telinga kanan kita diazankan, di telinga kiri kita diiqamatkan. Nampak tak? Azan iqamat. Pendek je masa. Gitulah Allah nak rakyat kepada kita. Kehidupan kita ini hanya saja sementara. Walaupun kita hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Tapi hidup kita hanya sementara. Kata alim ulama, hidup kita ni sikap sungguh-sungguh. Dan hari ini kita boleh tengok tuan-tuan. Kata hadis Nabi SAW, tidak akan berlakunya hari kiamat selagi yataqarabuz zaman, kata Nabi SAW, sehingga akan masa ni jadi cepat. Setahun seperti sebulan. Rasa setahun ni. Tapi kita kata, tahun ni habis dah 2025. Rasa sebulan je baru. Kemudian sebulan, kata Nabi SAW, kita akan rasa seperti seminggu. Sebulan ni habis dah. Khabar tak khabar, lah ni bulan ni dah. Bulan 5 dah habis belakang.
Masuk, kata Nabi SAW, seminggu kita akan rasa seperti sehari. Minggu tu sehari. Gi mari, Jumaat, jumpa Jumaat. Hari ni hari Sabtu, mari Jumaat, kita akan jumpa pula Jumaat. Kita rasa mata aja hidup. Kemudian kata Nabi SAW, 1 jam seperti sehari seperti sejam. Sehari pula kita rasa macam sejam. 1 jam pula kata Nabi SAW, seperti mana percikan api. Gitu. Saat nak kata mata aja masa kita. Gimari umur Ustaz Seri pun lah ni 33. Kalau dulu duk gimari seperti anak-anak kecil yang duk gimari kat ni je masjid. Tengok learning kita berumur 33. Dan ayah-ayah kita, ibu-ibu kita sekarang sudah berumur 60 lebih belakang. Artinya separuh dah umur kita. Kita tinggal 30 tahun lagi, separuh lagi. Dan kita kena rasa kalau kita berumur 60 tahun, maka kita tak boleh letak dalam diri kita, aku ada 10 tahun lagi. Tak boleh. Kita kena letak umur aku hanya beberapa hari lagi. Apakah persiapan diri aku? Nak siap ke apa? Seperti mana kita umat Nabi SAW. Kita kena ada satu niat, ya Allah kurniakan kepada kami supaya kami dapat menunaikan haji dan umrah dalam hidup walaupun sekali pun tak apa. Dan kita rasa bersyukur sekiranya tuan-tuan hari ini yang sudah menunaikan haji. Tetapi doa Ustaz, siapa yang belum lagi menunaikan haji dan umrah, kita doa sama-sama, ya Allah kurniakan kepada kami rezeki menjadi tetamumu pada tahun hadapan. Amin ya rabbal alamin. Kita kena rasa kita menjadi tetamu Allah pada tahun hadapan, lebih-lebih lagi haji. Tuan-tuan, seorang hamba Allah namanya Amir Al-Mahdi, seorang hamba Allah daripada negara Libya. Ketika mana dia nak buat haji, tengah duduk di airport, tengah buat urusan untuk menunaikan haji, tiba-tiba dia ada masalah teknikal pasport dia. Kemudian tak boleh nak pergi. Lepas tu flight itu nak pergi lah. Lepas tu pegawai dia kata, tak ada ni. Pilot dia pun kata, kena pergi dah. Ikut masa dia. Maka naiklah kapal terbang tu. Dan pegawai ni mari minta maaf banyak dah. Minta maaf banyak mungkin bukan rezeki abang pada tahun ini. Bukan menjadi tetamu Allah. Dia kata, kalau Allah nak aku pergi pada tahun ini menjadi tetamunya, nescayalah lah mana pun aku akan pergi juga. Maka pergilah kawan tu naik flight, bawa dengan kapal terbang. Tiba-tiba tengah jalan tu, tiba-tiba kapal terbang jadi rosak. Terpaksalah pilot kata kena pergi balik, kena pusing balik, patahlah balik dia ke tempat airport tadi. Sampai situ, ingat kau boleh naik dah. Rupanya pilot itu kata, tak boleh, kena tutup dah. Kita baiki saja je. Kemudian marilah pegawai tadi, dia kata, minta maaf banyak dah Encik Amir Al-Mahdi, pilot tak sewi juga naik. Katanya Amir Al-Mahdi, dia kata, kalau sekiranya Allah nak aku pergi juga menunaikan haji menjadi tetamu Allah, nescaya aku akan pergi juga lah mana. Kun fayakun. Maka naiklah flight, pilot tu bawa flight balik, bawa ke aeroplane, bawa kapal terbang, tengah jalan mampu pula. Ada masalah pula, terpaksalah patah balik. Akhir sekali pilot itu kata, hari ini pilot ini, kapal terbang ini, aeroplane ini tidak akan bergerak ke Makkahul Mukarramah selagi Amir Al-Mahdi tidak naik bersama. Maka naiklah kata. Betapa hebatnya seorang hamba Allah yang ada sifat tawakal pada diri. Jadi Ustaz nak menyuruh kepada semua hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, ibu-ibu ayah, saing-saing Ustaz, abang-abang semua, kak adik-adik semua, ketahuilah kena ada niat dalam diri, aku nak pergi buat haji dan umrah pada tahun hadapan. Tak kira kita umur berapa. Lebih-lebih lagi, pergilah di usia muda. Doalah sungguh-sungguh. Kerana apa? Melalui cerita tadi kita faham bahawasanya menjadi tetamu Allah itu bukan nombor satu, itu nombor satu duit. Nombor satu bukan duit, tetapi nombor satu Allah pilih. Jadi Allah pilih Amir Al-Mahdi boleh pergi buat haji,
maka kita juga Allah akan pilih kita. Ustaz doakan sekali lagi supaya kita umat Nabi SAW dikurniakan dapat menunaikan haji dan umrah pada tahun hadapan. Amin ya rabbal. Jadi tuan-tuan, apabila kita masuk Aidil Adha, dalam pemikiran kita tak ada benda lain, mesti ada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam daripada budak lagi, umur 13, umur belasan tahun, dia sudah berani melawan apa yang masyarakat buat. Masyarakat sekitar dia penuh dengan maksiat. Kalau kita nak pahala ni ingat, kampung kita orang judi, kampung kita orang duk buat apa ni, mina arak, kampung kita orang mina ketung, kampung kita orang duk buat maksiat. Tiba-tiba dia seorang ni buat baik. Allah uji sungguh. Bukan sekadar itu sahaja, sekitar dia, negara dia itu pula, rajanya pun menyembah berhala. Lagu mana nak buat dengan umur dia belasan tahun? Tetapi betapa hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa hebatnya dia pergantungan dia kepada Allah. Maka dalam mana pun aku kena lawan, aku kena biar umat aku ini, masyarakat aku ini, raja aku dapat selamat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi pecah habis. Berhala-berhala pecah habis. Last sekali panggillah raja, panggil Raja Namrud, panggil Nabi Ibrahim alaihissalam mari. Nak berujar aku. Aku nak tanya mu, ni hak mu debel sangat. Dalam mu pakai biasa gitu je. Orang kampung biasa, dak apa mu tak sedar dengan aku ayat. Maka ketika itu aku nak tanya mu, lagu mana gak Tuhan mu? Dia kata Tuhan aku. Disebut di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Nabi Ibrahim berujar, dia kata Tuhan aku ni boleh menghidupkan dan mematikan. Namrud ni dia orang cerdik. Maka dia kata apa mudah je nak hidupkan mematikan. Dia panggil dua orang panduan, mari depan. Seorang banduan dia ampunkan dosa. Dia pun kata, ni aku hidupkan. Seorang lagi banduan aku tak ampunkan dia, kesalahan dia, aku bunuh. Ni aku boleh menghidupkan mematikan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam lebih bijak daripada Namrud laknatullahi alaihi. Maka dia kata, Tuhan aku, dia buat matahari naik daripada timur turun ke barat. Mu boleh buat. Aku nak membuat matahari naik daripada barat turun ke timur. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Jatuh tak boleh buat apa? Tak berujar. Tak boleh nak berujar. Apabila tak boleh nak berujar, orang ni dek raking lah mana pun. Dia akan buat lagu mana? Kena bunuh ni. Maka dipanggil seluruh rakyat-rakyat Namrud laknatullahi alaih. Maka dia kata kita bakar Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam nak kata besar tak besar api ni, boleh dikatakan terpaksa lepas Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bedah. Bedah tu dia lepas. Jatuhlah dia Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam api. Maka ketika itu datangnya malaikat-malaikat kata, ya Ibrahim, mu nak aku tolong gapo? Dia kata, no. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Aku serahkan kepada Allah. Aku tak say pertolonganmu. Walaupun mu ni hebat sama mana, mu makhluk. Aku serah kepada Allah. Marilah tuan-tuan, apabila sampai tara tu, turunlah ayat Quran menceritakan kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Boleh ikut Ustaz? Kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Maka jadi sejuk. Dan ketika itu tuan-tuan, mari seekor burung, kalau kita lah ni orang kapur panggil burung cek-cek, burung kecil je, mari bawa air tu letak di paruhnya dan dia ingin mematikan api.
Maka ketika itu ada binatang lain dia kata, mu ni khabar kedok ni. Nampak tak? Api besar kita mu ni. Mu nak mampu? Tak boleh, tak jadi kejadian. Maka ketika itu katanya burung tadi, dia kata, at least aku ada usaha untuk memadamkan api ini. Jadi dalam kehidupan kita pula, kita nak pergi lawan Israel laknatullahi alaih, jauh jelak lagi. Nak buat gana semaya subuh pun kita bukan maya di masjid. Nak lawan Israel jauh jelak lagi kita. Maka kita buat apa yang kita boleh buat hari ini. Buatlah doa sama, ya Allah tolonglah biar aku dapat membantu agamamu, ya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam apabila meningkat usia besar, maka Nabi Ibrahim alaihissalam sekali lagi diuji. Dalam dia ni tak ada anak. Kemudian Allah beri dia nikah yang kedua namanya Siti Hajar. Maka ketika itu Allah kurniakan seorang anak namanya Ismail. Nabi Ismail alaihissalam. Tiba-tiba Allah kata, bawa binimu ni, nombor 2 ni, Siti Hajar ni, bersama dengan anakmu, iaitu Ismail, bawa pergi satu tempat yang tanahnya gersang, tak ada ke satu. Maka apabila dia bawa, sapalah situ, dia suruh tinggal. Allah kata, tinggal sini. Allahu Akbar. Kalau kita zaman ni kat jengkereng lah kena gitu. Kalau lah contohnya ustaz jadi nabi contoh. Tak tinggal Allah anak bini. Tapi betapa hebatnya Ibrahim, digelar wattakhadallahu Ibrahim khalila. Digelar sebagai hamba Allah, kekasih Allah. Kerana dia lebih sayang Allah daripada makhluk-makhluk dia. Maka ditinggallah 2 orang anak dalam keadaan tak ada ke satu. Kalau zaman lah ni PJJ kita pun PJJ ni perkahwinan jarak jauh, mana tinggal bini duduk kampung, kita pergi kerja, kita tinggal juga duit. Kita ada juga tua mak ayah kita hak jaga. Sekitar kita ada orang yang jaga. Ni tak ada ke satu. Hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ustaz tak lawan dengan ujian itu. Sebab tu jadi gini kita, bukan jadi nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apabila disuruh tinggal ni, maka tinggallah dia dalam keadaan Siti Hajar bersama dengan anak dia duk nyusu siapa-siapa tahap kau. Ngelahnya lapar. Apabila dagang air, Siti Hajar terpaksa juga. Anak duk teriak. Bayangkan, tuan-tuan hak mana ada anak tahulah lagu mana dia anak teriak agak habis. Dunia ini gelap habis. Nak marah kat orang habis. Jadi apabila teriak ni, berlarilah Siti Hajar naik Safa Marwah, berlari-lari anak. Itulah hikmah daripada penceritaan yang hari ini kita apabila kita pergi buat haji, maka kita kena buat sa'i. Lagi-lagi anak. Akhir sekali, Siti Hajar turun, tengok-tengok Ismail, tiba-tiba tak teriak sebabnya dia ketak. Dia ambil kaki dia, retak-retak, tubik zam-zam. Tubik air, ma'u zam-zam. Maka ketika itu Siti Hajar mari, dia kata zam-zam, kupu. Dapatlah minum Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Tengok. Mereka ini, dia tak mikir dia saja. Dia mikir anak keturunan dia sampai ke hari kiamat. Tengok, hari ini kita boleh minum air zam-zam sampai ke hari kiamat. Kita dapat minum. Dan doa ini pula asbab doa daripada Nabi Ibrahim. Didikan Nabi Ibrahim kepada anak dan isterinya. Didikannya dalam surah Ibrahim disebut, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, aku tinggalkan anak keturunan aku Siti Hajar dan Ismail di antara tempat yang tandus, tak ada ke satu, biwadin ghairi dhi zar'in, tak ada ke satu tumbuh-tumbuhan. Rabbana. Tapi doa dia bukan nak suruh anak bini dia makan dulu. Dia doa dulu. Rabbana liqimus salah. Jaga semaya. Jadi, apa yang kita dapat belajar sini? Minta doa banyak biar Allah jaga kita untuk kita jaga semaya. Lebih-lebih lagi semaya awal waktu. Minta tolong banyak. Salah. Daripada perkataan salah. Salah itu maknanya membakar, daripada bahasa Arab mana yang bakar, dia bakar. Apa sebab semaya itu bakar?
apabila kita semaya, dia akan membakar sifat malas kita. Apabila kita semaya, dia akan membakar sifat kita yang mana kita ni malah buat apa-apa. Apabila kita semaya, dia akan membakar sifat kita ini, pintu rezeki kita tertutup. Dengan semaya ini, dia bakar pintu itu, terbukalah pintu rezeki kita melimpah ruah. Dan rezeki kita diberkati. Ustaz, saya tak semaya pun pitih mari. Tak ada apa pun. Tuan-tuan, pitih yang mari kalau dalam keadaan kita tak semaya, itulah dinamakan dalam bahasa Arab istidraj. Artinya, Tuhan ambil amun nak sangat tak? Dah mu minta ambil ya? Mu tak semaya kamu. Tapi mu jaga-jaga dalam alam kubur nanti ada satu makhluk Allah yang bernama ular, dan ular itu besar, dia akan membelit kita orang yang tak semaya, dan juga kalajengking akan meracun kita, dia akan ketik kita sebabkan kita tak semaya. Dan banyak lagi azab-azab Allah di dalam alam kubur jika kita tak jaga bab semaya. Kemudian Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Tengok dah Nabi Ibrahim. Siapa kau gini? Siapa kau hari ni? Siapa dia pergi buat haji dan umrah ataupun pergi umrah, pergi jam Mekah, akan rasa cinta nak pergi lagi. Sebabnya doa faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Sayangnya Nabi Ibrahim kepada kita sehingga dia doa sampai bila-bila pun dapat berkat. Anak keturunannya diberkati. Dan yang terakhir untuk khutbah pada hari ini, kita boleh tengok Nabi Ibrahim alaihissalam ngelah dengan apa? Ujian kena sembelih anak. Anak besar. Tadi tinggal anak, tiba-tiba anak besar, dahlah dia pergi melawat setahun sekali ataupun beberapa kali saja. Tiba-tiba Allah kata apa? Siapa masa ni? Iaitu pada hari tarwiyah dia bermimpi. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku tengok, hai anak aku tengok mu ni kena sembelih aku. Patutlah ke mana pendapatmu? Dia kata, dah Tuhan suruh buat. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Mu akan dapati aku adalah orang yang bersabar. Tengok ni. Ini dah jadikan seorang ibu dan ayah yang mendidik seorang anak, mendidik anak-anaknya menjadi hasil yang terbaik. Maka disembelihlah dia. Kemudian Allah turunkan kibas untuk menggantikan hari ini untuk kita mengingati simbolik kepada kejadian peristiwa itu, maka kita berkorban dengan kita mengorbankan haiwan ternakan. Dan katanya Nabi SAW di dalam satu hadis menyebut tidak ada amalan yang terbaik pada hari korban iaitu kecuali dia mengorbankan haiwan ternakan. Hari ini tuan-tuan, ibu-ibu ayah, kita masih lagi ada beberapa hari yang dipanggil sebagai hari ini hari Nahrun, hari 10, 11, 12, 13 hari Tashrik. Ustaz, saya tak ada dah, hari tutup belaka dah pergi ya. Kita ibu-ibu, ayah-ayah ataupun anak-anak muda yang masih lagi reti bab-bab internet, cari dalam internet untuk berkorban. Dia ada hak korban 10 ya, 20 ya, 100 ya, ada benda tu. Cuma kita mungkin tak sempurna seperti mana orang korban sebahagian. At least kita ada usaha balik rumah ni, buka Facebook, buka YouTube, buka Google, tarik korban berapa ya. Ustaz tak ingat, Yayasan Amal Budi ke apa yang membuat benda tu. Jadi ataupun nak jadi mudah, cari Yayasan Ustazah Asma Harun. InsyaAllah ada beberapa ya saja. Jadi at least kita ada usaha untuk berkorban. Dan untuk penutup khutbah pada hari ini, kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang akan dibangkitkan daripada alam kubur menuju kepada mahsyar. Golongan pertama, dia dalam keadaan berjalan kaki, tuanya uryan, artinya dia ni telanjang bogel, jalan kaki menuju kepada mahsyar. Golongan kedua, dia telanjang bogel juga, tapi dia naik kenderaan, dan kenderaan itu kata alim ulama binatang yang kita korbankan pada hari ketika kita duduk di alam dunia ini. Jadilah kita korban setahun sekali pun tak apa. Dan nasihat Ustaz kepada semua, hak mana ada kelebihan duit, maka dia ni memang korban setiap tahun, maka tahun ni
dia tak korban, bagi orang lain korban. Kita akan dapat lebih daripada itu. Dan kalau ustaz memang saya korban tiap tahun, memang saya suruh orang korban juga, duit ke orang juga, maka itu adalah kelebihan bagi dia. Rugilah kita yang mana tidak ada kemampuan. Tuhan tahu berapa sen dalam duit dalam bank kita, Tuhan tahu berapa ribu dalam bank kita, tapi kita tak berkorban. Artinya kita hamba Allah yang tak percaya tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi sekadar itu saja untuk khutbah yang pertama. Jadi mari-mari sama-sama kita berdoa, kerana di antara dua khutbah adanya waktu yang dipanggil waktu mustajab untuk kita sama-sama berdoa. At least kalau kita tak tahu nak doa apa, ya Allah, mintalah supaya engkau ampunkan dosa aku, ataupun kita tak reti juga nak doa apa, kita berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu. Ya Allah. Allahumma rabbana Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Jadi marilah sama-sama khutbah yang kedua ini kita sama-sama menaminkan doa daripada ustaz, dan kita sama-sama doa, aminkan doa ini, insya-Allah Allah angkat doa kita tanpa hijab, insya-Allah, dengan berkat hari yang mulia di tempat yang mulia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala ali sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala ali sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, dengan keberkatan hari Idul Adha yang mulia ini, kurniakanlah kepada kami, bukalah pintu rezeki kepada kami seluas-luasnya, Ya Allah, supaya kami dapat berkorban, Ya Allah, menunaikan ibadah korban dengan sempurnanya, Ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa, Ya Allah, daripada kecil sehingga sekarang, Ya Allah. Kami banyak dosa. Dosa kami semaya lewat, dosa kami tak semaya, dosa kami tak puasa, dosa kami buat maksiat, dan pelbagai dosa yang kami tahu ataupun kami tak tahu, Ya Allah. Ampunilah dosa kami seperti mana Kau ampunkan dosa hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleha, Ya Allah. Angkatlah doa kami tanpa hijab-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah kepada mak ayah kami, mak ayah mertua kami, pasangan kami, anak keturunan kami sehingga hari kiamat, tok-tok guru kami, anak-anak murid kami, adik-beradik kami, saudara mara kami, jiran-jiran kami, ahli qaryah, ahli kampung simpangan, dan semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami kenal atau kami tak kenal, dikurniakan dapat masuk syurga fidah tanpa hisab, Ya Allah. Ya Allah, walaupun apa sahaja keadaan kami semua, Ya Allah, walaupun kami ada kalangan kami yang tak pandai baca Quran, walaupun ada di kalangan kami yang tak pandai ilmu agamanya, Ya Allah, tapi tolonglah, Ya Allah, di penghujung usia kami semua ini, Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang kembali kepada fitrah, iaitu kami menunaikan ibadah di solat di masjid, Ya Allah. Tolonglah kami, dan kami banyak duduk di dalam majlis ilmu, Ya Allah. Lebih-lebih lagi majlis ilmu di hadapan, di masjid, ataupun majlis ilmu dalam online, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami seperti mana Kau tolong hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleha, Ya Allah. Ya Allah, sekiranya ada kalangan kami yang sedang diuji dengan ujian kami tahu ataupun kami tak tahu, angkatlah ujian itu seperti mana Kau angkat ujian hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleha. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Lembutkanlah hati kami, Ya Allah. Bersihkanlah hati kami, satukanlah pasangan kami, Ya Allah, kerana-Mu, Ya Allah. Jadikanlah kami, pasangan kami, anak keturunan kami menyejuk hati kami, Ya Allah. Dan juga jadikanlah kami ketua bagi orang-orang yang bertakwa di dunia dan juga di akhirat nanti, Ya Allah. Ya Allah, sekiranya
aku terjatuh dalam api neraka, ya Allah. Tolonglah mereka-mereka semua ini yang akan menarik aku ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika sebaliknya, ketika mana di padang mahsyar nanti, ya Allah, aku diberikan kelebihan, sedikit kelebihan, ya Allah. Ketika itu, jika ada di kalangan kami yang aku kenal, ya Allah, yang terjatuh dalam api neraka-Mu, ya Allah, izinkan aku untuk aku mengajak mereka, menarik mereka ke syurga-Mu, ya Allah. Tolonglah kami supaya kami dapat masuk syurga Firdaus tanpa hisab, ya Allah, tanpa azab, ya Allah. Tolonglah kami supaya kami tidak masuk ke dalam api neraka walaupun sesaat. Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Razzaq, bukalah pintu rezeki kepada kami, pintu rezeki yang diberkati, ya Allah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Angkatlah doa kami tanpa hijab-Mu, ya Allah. Kami kirimkan salam kami kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami kirimkan salam kepada roh-roh orang yang beriman, yang mana kami semua akan menuju bersama dengan orang-orang yang beriman nanti, ya Allah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ustaz nak minta kita sama-sama bersalam-salaman, kerana ketika tangan kita bersalam dengan sahabat-sahabat kita, insya-Allah berguguran dosa. Sama-sama kita minta maaf, insya-Allah. Aqimus salat. Bangun belakang, insya-Allah kita sama-sama bersalam. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد